ke benda ni? Hello. Okay. Tak dia sebab capture kat sini, bukan capture kat abang ni. Okay. Hello. Dia keluar. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Andy Izaki Channel. Kepada yang baru hampir, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share dan hit bell notification untuk sebarang maklumat daripada Andy Izaki Channel. Aku harapkan hampa semua yang sedang menonton ketika ini berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Dan kita layan intro dahulu. Let's check it out. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight yet I see the gleam, haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, Code dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Okay guys, jumpa lagi di Andy Izaki Channel dalam segmen cerita seram seriau. Okay geng, kita masih lagi dalam minggu kolaborasi antara IFC dan Andy Izaki Channel. Untuk episod kali ini, aku akan tampilkan seorang lagi pemain bola sepak IFC, Tengku Muhammad Nur Zaiful bin Tengku Zaizuddin. Dalam kurungan Dogol. Aku tampilkan ke hampa Dogol ataupun Tengku Nur Zaiful. Apa khabar bro? Wah, baik. Alhamdulillah. Okey, sihat. alhamdulillah. Okey guys, kita minta dia perkenalkan diri dia serba sedikit. Nama saya Tengku Muhammad Nur Zaiful bin Tengku Zaizuddin. Saya berasal daripada Negeri Sembilan, Seremban. Dan saya berumur 23 tahun dan saya bermain di posisi 7 dan 11 untuk pasukan Immigration FC untuk tahun 2025-2026. Tahun lepas pun dah join juga 2024-2025. So dah 2 tahun saya bermain dengan AFC. Alhamdulillah, pencapaian Allah bagi rezeki naik juara tahun lepas. Sebelum hang main dengan Immigration ni, main dengan mana? Sebelum saya main dengan Immigration, saya pernah bermain 4 tahun bersama Piala Belia dengan Piala Presiden untuk Negeri Sembilan. Selepas habis Piala Presiden Negeri Sembilan, saya bermain untuk Science FC di Cambridge juga. Oh, aku jemput hang main kat sini untuk segmen cerita seram seriau ni. Okey, aku bawa main sini, aku nak tengok dari sisi yang lain daripada seorang pemain bola sepak, iaitu cerita seram yang pernah terjadi ataupun pernah lalui, pernah alami selama hidup hang. Okay, Jadi kita akan kongsikan dekat sini. Alright? boleh. Dah. Alright. Bersedia? Okay, alhamdulillah. Okay, alright. Kita berjumpa selepas ini. Stay tune guys. Cerita ni pada saya berumur darjah 4. Masa saya berumur 10 tahun tu, benda ni yang takkan pernah saya lupa lah cerita ni. Sebabkan time tu saya dan rakan-rakan pergi ke suatu rumah. Satu rumah yang berdekatan dengan rumah saya. Oh, di kampung lah? Di kampung saya, di taman saya. Lepas tu saya dan kawan-kawan saya memberanikan diri memasuki rumah yang telah lama tiada orang. Tak ada penghuni? Tiada penghuni. Okey, rumah ditinggalkan lah? Ditinggalkan selama dah 4-5 tahun macam tu. Saya dan kawan saya time tu tak berfikir panjang. Tak fikir panjang, menyeru alam gaib tu. Hampa buat paranormal ke apa ni? Time tu berumur 10 tahun, tak ada fikir apa, tak ada fikir panjang, menyeru hantu tu datang. Macam kita memanggil, "Hantu, mana kau? Aku nak jumpa kau depan-depan." Macam tu. Saya dengan kawan saya menyeru. Okey. Masa tu waktu malam ke siang? Waktu malam, dalam pukul 12.30 malam. Hampa berani. Sebab time tu saya memberitahu pada family saya lah, saya nak keluar lepak dekat depan rumah je. Kisah tu. Lepas tu, dalam masa yang sama, masa 12.30 malam tu, masa kita menyeru hantu, mana kau, hantu keluar lah apa semua. Memang lah, dia takkan keluar lah. Tapi selepas saya balik daripada rumah tu,
Okey. ada benda yang mengikut saya. Ai. Start tu lah saya telah rasa macam diri saya kena rasuk. Oh. Diri saya sendiri kena rasuk. Dan time tu saya tak, dan lepas saya sampai rumah tu kena rasuk, saya tak sedar diri saya kat mana. Okey, sampai umur tu pensan ke apa? Saya pensan. Pensan tu bangun, saya dah kena rasuk. Ui, jadi macam mana? Saya tak tahu jadi time tu Dekat rumah dah masa tu? Time tu kat rumah, family saya dah penuh, baca Yasin, apa semua untuk saya. Time tu saya memang betul, memang tak tahu kat mana lah. Memang jiwa dah tak ada, bukan jiwa seorang manusia lagi lah. Jiwa jin lah cakap. Kira masa tu hang tak sedar. Saya tak sedar. Tapi hang tahu cerita ni daripada family saya lah. family saya cerita balik lah lepas pada dah okey tu. Lepas pada okey. Okey, apa kejadian dia tu? Cerita ni. Kejadian dia macam ni, saya tumbuk dinding. Kepala saya hantuk dinding. Time tu memang betul mengacau. Saya tumbuk semua segalanya. Lepas tu saya tertampar akak saya. Sebab time tu memang pemikiran saya dah tak boleh nak berfikir. That's why time tu habis semua tu, ada ustaz datang sembuhkan saya, baca Yasin apa semua. Lepas hilang semua tu, family saya cerita apa yang berlaku kat saya. Time tu saya betul memang tak sedar, hilang, yang betul hilang saya punya mindset semua. Family saya cerita yang dalam rumah saya tu memang ada benda yang mengikut saya. Dan memang dari dulu lagi, daripada mak saya duduk situ, memang dah ada benda dalam rumah saya. Rumah ni hang cerita ni rumah hang ataupun rumah yang masa tadi? Rumah saya. Tapi benda tu sebenarnya mengikut juga, tapi dalam rumah saya tetap ada juga benda tu. Jadi cerita dia berlawan kat situ lah. Berlawan kat situ. Lepas tu salah tu masuk ke dalam badan saya. Selepas benda tu apa yang jadi? Selepas benda tu baca Yasin apa semua, settle benda macam tu je lah. Tapi dah buang lah benda tu kan macam dah buang lah. Alhamdulillah lah, benda tu dah buang ke tempat lain. Buang ke tempat lain. Siapa yang buang? Ustaz tu lah. Ustaz tu buang. Lepas tu dia buat baca-baca pelindung untuk rumah saya pula. Doa pelindung semua. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah lah. Kira hang ambil masa satu malam tu selesai lah. Satu malam tu. Besok tu saya macam trauma lagi lah. Besok tu saya trauma, saya memikirkan apa benda yang berlaku kat saya dan tu semua. Memang rasa macam nak tidur malam pun makan masa 2 hari ke bagi saya nak memikir sebab trauma, paranoid. Dia jadi takut takut lah. Nak keluar rumah dan tu takut lah. Lepas benda tu tak keluar rumah lah? Lepas tu 2 hari tak keluar rumah. 2 hari? 2 hari je lah? 2 hari je. Lepas tu keluar lagi. Keluar lagi? Keluar. Saya tak keluar lah. Family saya bagi keluar, saya keluar. Okay guys, itu cerita yang pertama. Kita rehat sebentar dan kita jumpa lagi selepas ini. Stay tune guys. Okay guys, kita terus dengan cerita seram seriau yang kedua daripada Dogol. Silakan. Okay, selepas cerita saya yang saya kena rasuk yang pertama tadi. Yang pertama tadi tu. Selepas saja 2 hari tu, akak saya pula terkena. Cerita ni bersambung ni? Bersambung-sambung dengan family saya. Tapi yang kena hanya saya dengan akak saya saja. Okey, ni cerita tentang akak orang ni? Akak saya. Okey, right. Okay. Pada masa malam tu, akak saya asyik menyebut, masa tu dia bukan menyebut lah, masa tu dia tidur. Masa dia tidur tu, saya pelik. Ada benda yang menjerit, yang mengacau dalam bilik tu, menjerit-jerit. Pukul berapa time tu? Time tu pukul 12 lah. Pukul 12 ke atas lah? Sebab time tu memang sebab tidur awal lah. Benda tu masuk dalam badan dia. Okay, lepas tu dalam pergi panggil dalam kendera pengasuk tu, kita orang cepatlah pergi panggil ustaz apa semua. Lepas tu ustaz cakap lah, dalam rumah kamu ni masih ada lagi benda ni dan dia takkan pernah hilang dalam rumah ni. Dia stay, ada macam ada benda halus yang ada dalam bilik akak saya lah. Lepas tu bila dah kena rasuk apa semua tu, akak saya langsung tak ingat siapa family dia, siapa kawan dia, mana asal-usul dia apa semua. Time tu dia memang tak tahu apa yang dia tengah jadi. Saya start tu lah, saya memang betul dah takut lah. Lepas dia kena rasuk tu, dia keluar daripada bilik, habis barang bersepah satu rumah. Dia mengamuk lah? Dia mengamuk. Lepas tu ustaz datang, sembuhkan dia apa semua. Lepas tu dalam semua sembuh tu, dalam kabut tu dah elok. Lepas tu bila ustaz tu balik, datang balik benda tu.
Ui, dia benda main-main macam mengacau. tu, 2 kali akak saya kena dalam masa yang sama. Dia kena tu macam mana? Dia mula dia dah okey. Okey, dia dah okey. Right. Dia dah bersembang apa semua dah, boleh bercakap lah. Dia dah boleh sembang dengan kita. Pendapat kita orang apa semua. Dalam masa yang sama, benda tu datang balik. Semua dah jadi macam terpaku. Okey. Cakap, Apa yang boleh apa macam bila kakak kena masuk? Hang nampak macam mana dia keadaan dia? Keadaan dia dengan muka dia. Muka dia seram. Seram tu macam mana? Seram lah. Muka dia ganas. Masa nak macam tak nampak muka yang dia selalu. Pucat. Tapi dalam keadaan yang marah. Pucat dalam keadaan marah. Okey. Dalam keadaan marah tu habis semua. Dia campak barang lagi. Lepas tu saya pergi panggil ustaz balik, datang ubat dengan dia balik. Belum lupa ubat tu. Paling saya tak lupa lah. Bapak saya kena terajang dengan dia. Uish. Sebab ayah saya. Tapi sebab tak boleh apa-apa kan. Yalah. Dia kena rasuk. Kena terima lah. Time tu mak saya berdoa. Time tu menangis. Air mata menangis. Tak berhenti lah. Faham lah. Dia pun susah hati lah kan. Hati lah anak dia kena. Itulah paling saya tak boleh lupa lah. 2 kali sekali straight kena. Pukul 12. Lepas dah lah berubat tu. Dalam pukul 1 lebih tu kena balik. Dia tak ada mengacau apa-apa dia sebut apa nama. Kan sebut nama hang ke apa ke tak ada. Dia memang tak ingat siapa. Yang dia tahu yang hang tahu tu, yang hang nampak yang masih apa yang dia cakap? Dia cakap, kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Kau pergi berambus dari sini. Dia kata kan? Dia kata kat family saya. Dia dengan ustaz tu. Kau jangan nak ubat aku lah. Aku nak ada dalam badan dia. Dia cakap macam tu. Part tu yang saya betul time tu saya pun seram. Saya seram. Benda dah jadi kat hang dulu dia kan. Tapi kita ada Allah SWT kan. Betul lah. Itu betul. Ustaz tu dah sembuhkan dia apa semua. Alhamdulillah lah. Tapi okey. Saya tak nak cakap lah. Apa ni? Ustaz tu kak saya trauma sebulan. Lebih lama pada hang. Sebulan. Sebab dia dalam masa sama dia 2 kali kena. Kak saya trauma sebulan. Hari-hari kita orang terpaksa baca Yasin, bukakan surah Yasin untuk dia supaya dia tenang tidur. Saya dah tiap malam teman dia tidur. Saya kesian pada kak saya sebab benda ni amat-amat yang fobia bagi dia seumur hidup dia, yang dia takkan pernah lupa dari zaman kecil dia. Sampailah dia umur, time tu dia umur 20 lebih. 20 lebih kena 20 lebih. 20 lebih. Kau masa tu umur? Saya baru dah ni. Saya time tu 10 tahun. Dia dah dalam 20 tahun ada. Jauh beza. Saya beza kakak saya jauh. Jadi aku tanya sikit lah. Kalau kata benda ni tak boleh cerita, hanya cerita. Tapi aku nak tanya je lah. Okey, kewujudan makhluk tu, adakah makhluk tu daripada dalam rumah hang ataupun daripada luar? Yang apa yang hang tahu lah. Wujudan benda halus tu memang dah ada dalam bilik, dalam rumah kita orang. Dalam rumah itu. Dalam masa dalam masa sebulan tu memang ada benda tu. Memang dah lama ada dalam bilik akak saya, abang saya, family saya, mak ayah saya. Maknanya saya memang tidur luar. Saya tak ada bilik. Saya tak ada bilik. Akak anak saya bunga ke apa ni? Tak, sebab bilik ada 3. Tak apa. Bilik ada 3. Abang saya paling depan. Akak saya, mak saya. Family mak ayah saya punya tempat bilik. Dalam bilik akak saya tu ada benda halus yang kecil je. Yang abang saya ini siapa cerita daripada ustaz? Daripada ustaz tu. Okey, alright. Dia yang bilik akak saya yang benda tu halus kecil je. Okey. Dia macam jin yang kecilnya. Toyol. Toyol, bukan toyol, dia macam pontianak kecil. Pontianak kecil. Okey, yang dalam bilik abang saya pontianak besar. Kira family ke ni? Sebab tu saya tak tahu dari mana benda tu datang. Ustaz tu tak ada beritahu apa lagi? Ustaz tu hanya cakap setiap malam korang kena bacalah baca Yasin ke, buka surah ke. Sampai sekarang benda tu kita pun amalkan. Setiap kita punya family. Sampai sekarang kita amalkan. Rumah yang kau duduk sekarang ni? Tapi benda tu memang dah hilang tapi tetap akan ada balik. Maknanya selepas pada kes tu ada jadi pula? Selepas kes tu dah lama tak jadi benda tu. Tapi benda tu still ada. Tapi dia tak mengacau dalam kalangan family saya. Buat pasal sekarang ni tak ada kacau apa lah. Tak ada kacau. Tapi benda tu still ada dalam bilik. Yang saya tidur sekarang ni, akak saya dah kahwin. Dah pindah duduk tempat lain. Saya still duduk bilik akak saya tu. Still
benda tu, saya boleh nampak benda tu. Hai guys, ini adalah eksklusif guys. Hang boleh nampak? Saya boleh nampak benda tu. Wih, hang hijab tu buka ke apa? Akak saya paling nampak duluan tu. Ui. Akak saya boleh nampak. Okey, kalau nampak pelik-pelik sini hang buat tak tahu lah. Sebab tu saya Astaghfirullahalazim. sebab tu saya cakap saya tak mampu nak ni seorang saya seram sebab saya dah tak nak benda tu berlaku lagi kat saya kan. Okey, faham. faham. Jadi saat kita baca doa sikit ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah terapa kot. InsyaAllah. Okey. Sabit dengan cerita tadi lah. Ya. Okey. Banyak benda pun nak tengok ni. Okey. Ustaz tu dia berubat kat hang. Ya. Tapi dia kata dah buang. Dia dah buang segala semuanya lah dalam badan saya ni. Okey. Lepas tu kakak hang pun sama jugalah. Sama. Okey. Jadi benda tu buang, maknanya apa yang ada di rumah tu? Tu saya tak pastilah. Tapi yang ustaz tu cakap dia dah buang daripada ni. Badannya dia dah buang daripada badan saya, dah keluar daripada rumah saya. Tapi yelah, sebab kita mau benda tu kacau, benda tu dah masuk dalam benda kita. Lepas tu kita asyik kerap-kerap keluar malam. Keluar malam mesti ada yang tempat kita lepak yang jenis yang kosong. Ada jenis kosongnya. Hampa ni lepak dekat rumah kosong ya. Bukan, maksud saya macam tempat-tempat yang seram lah. Macam lepak yang dekat hutan. Dia macamnya dikelilingi hutan lah apa semua. Yang mana terlintas tu tersangkut lah. Macam tu lah. Lepas tu sampai sekarang mak saya bila saya balik rumah, mak saya tidur, mak saya akan terjaga. Sebabkan ada benda yang mengikut saya. Mak saya dapat rasa benda tu ada dalam itu ikut saya. Mak saya bila terjaga tu mak saya cakap, "Dik, kau jangan bawa benda yang masuk dalam rumah. Mak nak tidur ni tak boleh kacau." Alamak. Sampai sekarang? Sampai siap balik lewat malam aku 1-2 pagi. Benda tu ada. Ui, macam sekarang ni hang berulang. Saya berulang. Tapi tu lah. Benda tu mak saya dah sekarang ni saya tak dapat rasa benda tu. Tapi mak saya orang lain yang dapat tahu. Yalah. Habis macam mana apa tindakan hang bila sampai rumah? Hang buat apa? Sampai rumah, saya pergi basuh kaki apa semua. Lepas tu buka lah doa baca Yasin ni surah. Lepas tu bacalah baca doa, aku baca doa tidur apa semua macam tu lah. Tapi kalau saya tak boleh tidur, saya tidur tempat lain lah. Saya tidur sebelah mak saya lah. Saya dah takut. Okey, selepas kejadian tu kak hang pun dah tak ada dalam rumah kan. Hang sekarang mendiami bilik yang pernah kak hang duduk. Yes. Okey, tak ada rasa apa? Sebab benda tu saya cakap kan, benda tu saya nak cakap pun sebab saya dengan akak saya pun pernah alami benda tu. Okey. Benda tu dah terbiasa. Dah terbiasa. Dah lali bagi kita orang berdua. Okey. Tapi tu lah. Jadi macam hang balik dalam bilik pun kalau hang ada rasa ke sering lomor ke. Tapi nampak lintasan-lintasan. Tapi memang malam-malam tu memang ada benda berbunyi lah. Dengar bunyi-bunyi. Alamak. Tapi cuma saya buat bodoh lah. Saya tak, kadang saya tengok apa tu ini. Hang tak kahwin mungkin tu. Hang kena kereta 10 tahun. Hang duduk rumah tu daripada umur 10 tahun. Sampai sekarang. Tak ada. Dari kecil saya duduk. Yelah daripada kecil hang duduk kan. Sampai sekarang. Habis tu hang boleh tahan ke benda-benda macam tu? Macam hang cakap terbiasa tu. Ya. Sebab saya dah terbiasa dengan benda tu. Sebab akak saya pun pindah pun baru berapa tahun yang lepas. Saya pun baru masuk bilik tu. Benda tu dah bagi saya dah sebati dengan saya pun tak tahu nak buat apa dah. Tapi benda tu memang setiap malam benda tu akan ada bunyi, ada orang ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk semua bunyi ketuk-ketuk. Macam bunyi kat dinding tu, ketuk-ketuk dinding tu. Lepas tu macam ada benda yang kadang-kadang saya suluh depan kecil, kadang saya main set dalam gelap main set dalam gelap. Kadang-kadang saya suluh apa ada depan ada ke benda ni. Lepas tu saya tengok handset balik. Lepas tu saya masa nak tidur, saya terus tidur. Macam tu nak bagi hilangkan benda tu. Tapi saya nak cakap yang saya kadang ada mimpi yang teruk. Mimpi tu tak lagi, tapi mimpi yang teruk tu. Jadi aku nak tanya soalan. Cerita yang pertama hari ni, yang kata hampir masuk rumah kosong tu, adakah kerana benda tu, hang buat benda tu, jadi
penunggu yang dalam rumah kosong tu, mungkin penunggu dalam rumah kosong tu ikut hang balik ke rumah hang. Adakah benda tu boleh jadi macam tu? Saya rasa benda tu boleh dijadikan cerita juga dalam ceritanya. Sebab orang yang penghuni yang lama tu, dia berpindah sebabkan benda tu ada dalam rumah dia. Sebelum tu lagi. Sebelum tu yang penghuni dia sebelum tu. Ni rumah mana? Rumah kosong tu? Rumah kosong tu dia pindah. Sebabkan benda tu asyik mengacau family dia. Faham. Sebab tu saya dengan kawan saya memberanikan diri pergi ke rumah tu nak tengok benda tu betul ataupun tidak. Maknanya sebelumnya tu kiranya hang tahu lah rumah tu ada gangguan. Ada gangguan. Dah hantar cerita di sebaliknya lah. Jadi hampa pi ni nak mencabar lah. Memberanikan diri. Faham. Tak tahu apa. Saya rasa maybe dia kemungkinan lah. Kemungkinan dia. Sebab kalau nak kata benda tu ada dalam rumah hang duduk tu dah lama. Kalau nak jadi sebelum tu lagi. Ya, tapi sebab benda tu saya rasa mengikut saya. Selepas benda tu dah masuk dalam badan saya, habis semua terbongkar, dalam rumah saya pun memang dah ada. Ustaz memberitahu yang memang dah ada penghuni dalam kiranya ada benda yang ada dalam rumah saya. Cerita ni macam aku pernah dengar lah sebelum ni. Dia jadi macam tu sebab benda yang orang malam lah ni aku pun dengar orang cerita kan. Okey guys, yang mana yang tahu cerita macam ni, ada yang tahu boleh komen kat bawah. Okey, yang aku pernah dengar, kita tahu kita tak tahu dalam rumah kita ni ada. Tapi sebab kita tak pernah tak pernah usik dia, tak pernah ganggu dia. Jadi benda tu tak kacau kita. Okey, tapi kalau macam tindakan hang pergi kat rumah lain, bila hang tersangkut dengan hang balik rumah, jadi dalam rumah hang ni dengan yang luar ni dia macam gaduh lah kan. Baru dia keluar tunjuk diri dia orang malam. Aku cuma dengar cerita macam tu lah. Mungkin cerita hang ni boleh jadi macam ni yang aku kata ni. Mungkin lah kan. Mungkin. Tapi kalau pada tu ustaz tu tak nak cakap. Ustaz tu kata dalam rumah hang kan. Ada dalam rumah. Dia masa yang dia membuat baca-baca semua tu, pelindung semua. Selepas yang akak saya pula kena tu, dia cakap benda ni memang dah ada lama dalam rumah kamu ni yang cakap itu lah. So family saya pun terkejut lah. Sebab saya duduk tu lama. Dah ada kat berapa puluh tahun lah saya duduk. Sekarang umur saya 23. Rumah tu dah 23 tahun saya duduk. Lama dah. Lama. Saya lahir tu sampai situ saya duduk. Masa 10 tahun tu baru family saya semua baru tahu yang ada benda dalam rumah tu. Selepas jadi macam tu lah kan. Selepas jadi kejadian tu. Sampai sekarang jugalah. Ada juga. Lah tapi dah terbiasa lah. Dah terbiasa lah. Macam ayah kan dia tak pernah cerita kan apa-apa. Ayah saya tak ada cerita, tapi mak saya yang banyak. Yang tahulah. Dia banyak cerita saya dengan akak saya. Ya ke? Dia tak cerita dekat Salah satu dia. Okey. Satunya masa tu saya balik daripada main futsal. Main futsal. Baru kan lama lah macam ni? Baru dalam sebulan lebih, 2 bulan lebih lah. Cerita yang ketiga geng. Okey, sambung. Sebab 2 bulan, 3 bulan tu lah. Mak saya tengah tidur. Time tu saya baru balik daripada futsal dalam pukul 1 pagi, 1:30 pagi lah. Time tu baru habis lepak. Habis futsal tu lepak, lepas tu balik ke rumah on the way. Sampai je rumah, mak saya boleh rasa benda tu mengikut saya. Sebab saya masuk, Assalamualaikum, masuk selamba, tak ada baca apa-apa semua, dah dapat malam. Lepas tu masa saya masuk tu mak cakap, "Dik, kau buat benda lah masuk dalam rumah ni." Mak saya marah lah. Sebab time tu memang time mak saya tidur tu benda tu mengacau mak saya. Sebab mak dia lalu sana sini kan. Memang mak cakap, lepas tu keesokan harinya mak saya cerita pada saya ada 3 apa? 3 benda halus lah. Apa jenis tu? Satu dia, satu mak dia, anak dia dengan satu benda yang betul kecil lah. Ada 3 benda halus. Kiranya family dia lah. Suku sakat lah tu. Suku betul-betul suku kaum dia dah situ. Suku sayang ni. So memang kiranya family saya ni 3 orang lah boleh. 3 orang boleh apa? Boleh macam hijab tu boleh nampak ah. Boleh nampak, boleh rasa semua tu. Boleh rasa lah. Tapi paling kuat kakak saya dengan mak saya lah. Semenjak tu mak saya boleh rasa, kakak saya pun boleh rasa.
Saya lah puncanya. Benda ni saya lah punca. Okey. Saya lah punca. Just terbawa kepada akak saya dengan ni lah. Tapi benda ni bagi saya satu pengajaran lah. Pengajaran. Okey, tu cerita yang 3 hari lah. Jadi untuk kita pergi cerita yang keempat ni, kita relax selalu. Boleh. Sebab aku pun rasa nak terkencing, aku tahan jebat. Tapi okey, kita relax sebentar. Kita jumpa selepas ini. Check it out. Okey guys, selamat kembali lagi. Betul. Pemain bola ada cerita seram. Okey guys, kita turun dengan cerita yang keempat. Macam mana? Boleh? Alright, silakan. Okey, ni cerita saya pada umur tadi pada umur 10 tahun. Sekarang pada umur saya 13 tahun, tingkatan 1. Okey. Benda ni berlaku dekat asrama sekolah. Tu tak payah sebut nama sekolah. Tut. Sekolah tu 13 tahun. Saya berada di asrama. Duduk di asrama. Sekolah. Asrama sekolah tu. Okey. Time tu orientasi. Okey. Orientasi. Zaman ni perkenalan kan diri pada senior-senior kan. Dan yang tu. Saya ingat gitu cerita tu. Okey. Masa tu orientasi. Tapi dia buat dalam dom. Okey. Dalam bilik asrama tu. Siang? Malam? Oh, buat malam. Orientasi tu malam. Kita orang dibahagikan pada 2 grup. Okey. Time tu ada 20 orang. 10 ni. Okey. 10 buat di atas dekat bilik, 10 lagi buat dekat dewan bawah. Dekat tempat dewan selalu kita berkumpul lah untuk macam mana cakap? Dekat asrama tu jugalah. Bukan kumpul untuk yang macam orang bila waktu sekolah pagi tu kan berkumpul. Penimpunan. Okay. Pada time tu buat dalam pukul 10-11 macam tu lah. Okey. Yalah, lepas makan-makan, lepas solat maghrib semua isyak tu kan, buat dalam 10-11 tu. Saya berdua dalam dom tu. Saya dengan kawan saya. Tapi dikelilingi penuh dengan senior. Senior lah. Okey. Lepas tu dia campur. Okey, saya aku tanya. Dia satu dom ni campur lah senior dengan junior. Campur. Okey. Dari form 1, form 2, form 3 sampai lah form 5. Okey, right. Tapi dom dia memanjang lah. Panjang. Lepas tu kita orang dikelilingi dengan senior-senior. Okey. Lepas tu diorang cakap kat senior kita orang cakap, kita orang bagi kau setengah jam untuk berada dalam gelap ni. Dan kita orang nak uji kau macam mana kau punya keberanian dan ketakutan lah. Ketakutan kita lah. Okay. Tapi tu memang motor sunyi, tak ada apa. Lepas tu ada yang senior semua keluar. Senior semua keluar, yang kawan lain cuma dengar apa yang ada dalam tu. Okey. Right. Lepas tu kawan saya ni seorang ni penakut. Dia memang betul takut pada hantu. Memang semua orang takut hantu kan. Gelap pun takut lah. Dia takut gelap. Sebab dia tidur pun buka lampu sikit. Lepas tu anak manja pun lah. Betul, anak manja. Lepas tu dalam masa yang sama, senior dia ketuk semua pintu tu. Dia kacau-kacau lah. Dia kacau-kacau saya dengan kawan saya lah. Saya memang tak rasa benda tu. Tapi kawan saya rasa benda tu macam benda tu mengacau dia. Okey. Kiranya benda tu dia ketuk-ketuk. Macam mana? Dia buat bunyi suara hantu. Tapi betul real lah suara hantu tu. Sampaikan kawan saya tu betul kena kacau dan merasuk di dalam diri dia. Benda tu. Dia macam umpama benda tu merasuk pada diri dia. Time tu saya pula yang panggil diorang suruh masuk dan tengok kawan saya macam mana kena. Dia jadi macam mana? Kawan saya meragam lah. Dia tak tutup orang macam kena sawan. Semua macam tu lah. Dia kena sawan. Marah macam ni. Dia marah. Apa yang dia marah? Dia marah. Dia macam hantu tu pergi mengacau diri dia tu untuk kan dia rasa macam mana cakap yang rasa diri tu dia macam kena rasuk. Dia nak pukul itu ni semua. Okey. Dia mengacau semua tempat. Dia tu jadi dia bangun terus jadi macam kena sawan. Otak dia mengacau semua kan. Lepas tu saya panggil, lepas tu saya keluar pergi panggil abang sini tu. Lepas tu abang sini dalam keadaan gelap tu lah. Okey. Abang sini buka lampu terus. Mata dia pun dah start merah. Itu real lah tu. Nampak real. Itu real. Okay, yang buat ni memang tanpa pengetahuan cikgu dia. Tanpa pengetahuan cikgu. Okey, right. Lepas tu pergi bawah panggil cikgu. Cikgu pun tak mampu nak buat apa-apa dekat budak tu. Sebab benda tu makin lama dia akan menjadi. Dia lagi menggila. Sebab time tu bagi saya benda tu
patutnya tak berlaku lah. Tapi sebabkan orang menyeru benda tu, sebab asrama kita orang tu betul atas tu, belakang tu betul hutan, bukit hutan. Betul-betul hutan gila. Memang tempat asrama tu memang seram lah. Ataupun lah budak tu memang lemah semangat. Itu saya tak tahu lah. Lemah semangat ataupun apa. Kira hang baru kenal budak itu kat situ kan. Sebab saya baru berapa hari kenal dia. Iyalah. So saya tak tahu benda tu datang saya tiba-tiba dengan dia ataupun dia betul dia yang lemah semangat. Itu saya tak pasti lah. Antara dua tu lah. Tapi benda tu berlaku memang betul depan mata saya. Ya, sebab saya pun dah pernah alami. So saya rasa benda tu memang saya tak takut lah. Tapi saya memang nak membantu lah benda tu kan. Nak membantu. Saya pergi panggil apa semua. Panggil cikgu apa semua. Cikgu pun tak mampu nak buat apa-apa. Lepas tu panggil ustaz juga. Panggil ustaz juga. Tapi terpaksa tunggu dalam masa setengah jam ke lah. Habis dalam masa setengah jam tu dia jadi pegang dia. Kalau tidak dia nak habis. Semua dia nak mengacau. Habis dia sepak katil asrama. Sepak katil. Katil tu besi ke kayu? Apa? Besi. Katil sama yang 2 tingkat tu. Yalah. Dia sepak macam tu. Dia sepak macam tu. Lepas tu tumbuk loka. Tak sakit kaki dia Tapi tak sikit. Padahal benda tu kan. Benda tu mengawal dia. Yalah, betul lah. Lepas tu. Lepas tu. Habis apa semua. Ustaz sampai. Ustaz sampai. Rupanya benda tu. Dia tak cerita. Benda tu. Orang yang situ memanggil benda tu datang. Kau tak pernah. Sebab sini-sini tak pernah tahu cerita benda tu. Lepas tu ustaz tu tahu cerita. Benda ni memang. Kau jangan memanggil benda tu. Sebab benda tu memang. Benda tu memang dah ada kat sini. Benda tu memang dah. Lama benda ni berlaku. Benda ni. Benda tu dah ada lah. Kat situ. So kau memanggil benda tu. Sebab budak tu kan. Dia macam takut. Yelah, kita so, bila takut ni lagi. Empat lah. So dia mencari benda. Mencari orang yang lemah. So dia masuk budak tu. Sebab itulah benda tu jadi macam tu. Tak semestinya kita lelaki kita kuat tak. Tapi bila dengan berdepan dengan benda tu, kita akan jadi lemah juga. Betul lah. Dia akan masuk lubang-lubang mana yang dia boleh tu. Lubang dia boleh cari lah. Aku rasa lah kan, yang sini-sini ni tahu cerita tu. Dia tahu, tapi dia nak mencabar untuk pada budak yang baru masuk. Itu kadang-kadang silap tu kan. Kadang benda tu tak boleh buat main. Tapi orang tu anggapan benda tu boleh buat main. Betul. Faham. Itu salah satu lah cerita asrama yang berkaitan dengan asrama. Habis selepas pada tu? Selepas pada kes tu, kita orang diakihkan dom. Diasingkan yang form 1 sampai ke form 3 dom lain. Form 4, form 5 dom lain. Start pada kes tu? Start pada kes tu. Maknanya kes tu jadi besar jugalah. Jadi kes besar agak lah. Habis yang sini-sini semua kena panggil lah. Kena ceramah dengan cikgu-cikgu semua lah. Warden apa tu kan. Warden apa semua. Yang form 1, form 3 terus dipindahkan dom lain. Malam tu tak? Keesokan hari lah. Esokan hari ambil barang apa semua, pindah. Alhamdulillah semua tu settle apa semua. Yang form 4, form 5 yang pernah alami yang tadi duduk dekat sana, yang form 1 sampai form 3 pindah dom lain. Mereka kena duduk situ. Mereka kena duduk situ. Sebab kan budak baru semua kan. Tapi kalau kena suruh ke apa, kita orang naik. Itulah. Itu standard lah kan. Itu normal lah. Normal lah. Sebab satu hari nanti apa sampai situ pula kan. Betul lah. Dia dah settle lah malam tu. Benda tu dah settle lah. Sebab jangan sesiapa yang memanggil dia mencabar lah kiranya. Maknanya mesti ada kepala seorang dan sini kan. Itu mesti ada. Seorang. Tapi tak apa-apa. Itu biarkan. Saya dah seru dia. Jangan panggil lagi sini tu jangan panggil lagi benda tu. Kepada penyeru. Kalau tahu cerita ni, turun komen. Turun komen. Jangan nak memanggil lagi benda tu. Buat kacau ke. Alright. Itu cerita sekarang lah tu. Untuk ni Alhamdulillah dapat juga 4. Alhamdulillah. Target 3. Jadi 4 tu. Alhamdulillah lah. Bonus lah. First time dapat bonus. Guys. Kita berehat sebentar. Kita berjumpa selepas ini. Stay tuned. Guys, kita jumpa lagi. Dengar. Alright. Hang dengan AFC dah 2 musim. Sepanjang 2 tahun ni lah. 2 tahun main bola dengan AFC ni. Tak pun sebelum tu hang start main bola sampai ke sekarang dalam AFC. Ada tak pengalaman yang menyeramkan ketika bermain bola? Tak kisahlah macam mana pun.
sama ada hang injured ke ataupun hang nampak orang injured patah kaki ke? Sepanjang hang start main bola sampai sekarang. Saya main bola ni lah. Selalunya takkan nak nampak setan berlari bola. Bermain FC ke ataupun Sebelum dengan FC. saya Dia start main bola? dalam FC saya tak adalah. Tapi sebelum tapi saya Dengan rasa tim lain lah. tahun lepas benda ni berlaku pada tahun lepas lah. Seram ni. Seram ni pada diri saya pada diri saya. Arek. Apa dia seram? Saya kena meniscus Apa tu? lutut. Saya kena meniscus dengan MCL. Wih, apa ni MCR? MCL. Dalam bola dia ada MCL, PCL dengan ACL. Ui, bahasa kod semua ni. Saya kena meniscus dekat sini. Okey. Retak. Sini retak. Okey. Dan sini belakang ni koyak. Okey. Okay. Saya time tu dah habis season. Habis season tahun lepas punya 2024-2025. Naik juara. Naib juara. Okey. Season naib juara tu. Selepas tu saya bermain dengan tim luar, main Liga Selangor. Okey. Saya bermain Liga Selangor. Saya bermain dengan tim tu lah. Time tu saya bermain friendly. Saya kena tu time friendly. Oh, friendly lah. Saya kena time friendly. Alright. Kawan saya sendiri yang makan saya. Ayamah. Yang barap saya. Tapi saya rasa kecewa lah. Dia ada tu. Saya tak tahu lah. Siapa yang tengok tu, siapa yang makan cili rasa pedas lah. Yang rasa pedas tu tolong komen. Okey, alright. Lepas tu? Time tu saya kena tu, memang hati saya memang dah sedih lah. Betul kecewa lah. Takut benda tu melalui. Tapi masa kena tu memang betul bengkak terus. Bengkak memang nampak gila otot saya, memang tak nampak beza kiri dengan kanan saya. Yang kena sebaik kena alhamdulillah sebaik kanan lah. Kiri saya. Dalam guna banyak. Saya banyak pakai kiri. Sebab saya sepak semua. Saya tulis semua kiri. Cuma makan lah kanan. Okey, makan kanan. Makan lah kanan. Dan lain semua always semua kiri. Basuh kanan tengok. Basuh basuh gini. Basuh gini. Tak boleh kanan. Haram. Haram tu. Okey, lepas tu. Macam mana kejadian dia tu? Kejadian tu masa saya family tu. Okey, saya tengah buat bola. Sebab buat bola. Dia main Dia datang dari belakang. Lepas tu saya jatuh, saya tak tempat nak stand. Saya tak tempat stand, kaki saya berlipat macam ni. Allah. Rapat tu rapat betul macam ni. Macam ni. Time tu saya rasa, saya ingat cedera biasa lah. Lepas tu saya try bangun, nak main balik, nak juga main bola bangun balik. Jatuh. Saya try, tak boleh. Tu okey, bangun balik, try lagi. Tak boleh, jatuh. Time tu saya pandang tu di sini. Okey. Tempat parking kita sini, jauh. Allah, nak berjalan pula macam tu. Nak berjalan tu. Kawan saya yang tim lawan tu angkat saya. Dia tolong balik. Ni sampai dia. Dia tolong pula. Dia tolong. Lah kawan saya tu. Ada kawan nak boleh tolong saya. Lepas tu. Kira balik malam tu balut biasa je lah. Balut biasa, ingat biasa lah. Biasa-biasa apa semua. Esok tu tengok, besar habis. Dah bengkak dah. Dah bengkak habis. Dah warna naik biru. Lepas tu pergi check. Doktor cakap mengesahkan saya meniscus dengan MCL. Koyak. Dua-dua sekali. Koyak retak. Dalam masa sama, doktor cek-cek, doktor buang air radang, air lutut dalam ni. Dah nampak teruk. Air tu dah patutnya warna biasa. Cernih. Tapi warna ni betul warna karat. Lama. Benda tu dah teruk, dia dah makan masa lama lah. Seram orang tu. Itu memang seram lah. Semua hidup saya main bola tak pernah kena. Tapi benda tu berlaku tahun lepas. Tahun lepas kena. Nasib baik tak start Liga lagi masa tu. Time tu dah start. Dah start dah? Time tu dah habis season lah. Yelah. Season baru tak start lagi. Season baru tak start lagi lah. Tapi dah recovery. Saya dah recovery. Sempat recovery kan? Sempat Alhamdulillah. Alhamdulillah nasib baik. Tidak hang tak doa lah. Sebab tapi ada sebab saya recovery dengan satu dukun. Bukan. Dengan ada satu lecturer ni yang menanggung kos saya apa semua. Nak cakap harga tu memang beribu lah. Okey. Dia menanggung saya. Dia tanggung lah. Dia alhamdulillah dia menanggung saya apa semua. Saya nak ucap terima kasih kat dia lah. Okey, boleh. Kalau nak ucap terima kasih. Terima kasih pada orang baik yang menolong saya, yang tak terkata lah. Sampai sekarang saya boleh main balik. Alhamdulillah mendapat cek rezeki dalam bidang saya sendiri. Itu bagi saya seram lah. Okey, yang saya paling seram. Yang paling seram lagi? Ada paling seram. Okey, paling seram. Saya nak bermain bola balik. Saya paling takut
masuk Padang balik. Oh, awak dia macam mana? Jadi macam trauma lah. Oh, trauma gila. Bila orang masuk dengan saya, bila macam berebut bola dengan saya, saya tak berani nak pergi kat orang apa semua, nak tahan semua. Oh, perasan. Sebab sebab patut pun. Tak, sebab pemikiran saya, benda tu saya tak nak berulang balik. Yalah. Sebab Takut benda tu makan masa yang lama kak. Dia boleh jadi orang kata apa, macam aku duk sembang kan sebelum ni pun dengan player-player lain pun dia cakap takut benda tu boleh orang kata menjahanamkan karier lah. Ya. Jadi macam pengakhiran lah tu kan. Jadi benda tu amat menyeramkan lah bagi dia puan. Sebab benda ni memakan masa dalam 2 bulan saya recovery, 2 bulan lebih. Tapi nasib baik sempat recovery tu. Okey, guys. Itu habis dah cerita seram. Okey. Nak ajak penonton main tengok bola apa semua tu. Kan kita ada program tu kan, Ayuh ke Stadium tu. Okey, apa nak cakap kat penonton? Okey, untuk penyokong, dijemputlah hadir ke stadium. Minggu ni kita orang away lah. Minggu ni away. Pergi ke Kedah. Game 1 hari bulan bermain di Stadium Darul Aman. Okey, selepas tu 10 hari bulan kita orang berlawan Perlis GSA FC. Hai. Malam Perlis kan? Aku orang paling tu. 10 bulan 10 hari bulan 11. 10 hari bulan 11 geng. IFC lawan dengan GSA FC. Okey. Geng. Dekat mana? Stadium mana? Itu akan diberitahu balik. Beritahu kelak lah. Okey, kepada hampa yang nak tahu lokasi stadium tu, hampa boleh follow Immigration Football Club punya page dekat Facebook, Instagram, TikTok pun ada. TikTok pun ada. Okey, alright. Macam harga tiket pun dia pun boleh tahu dekat situ kan. Itu diorang akan update dari hari demi hari lah. Masa ke masa lah. Semasa ke masa. Okey, alright. Itu tentang promo. Okey, secara peribadinya, apa harapan hang dalam IFC daripada sekarang ke depan? Okey, harapan saya untuk tahun ni lah. Harapan saya untuk tahun ni, saya dah capai target saya untuk bermain IFC tahun ni. Alhamdulillah. Target saya, saya nak menjalankan lebih daripada tahun lepas punya. Goal. Goal. Tahun lepas berapa? Tahun lepas 5. Okey, tahun ni target? Saya target dalam 6-7 macam tu lah. 10 lah. 10 tu kita susah sebab tapi banyak game untuk ni tau. Tapi dalam diri saya target satu lah. Saya tak dapat skor, saya membantu kawan-kawan saya skor. Sudah cukup bagi saya untuk dapatkan kemenangan. Itu dah bagi saya kepuasan lah dalam diri saya lah. Walaupun saya tak dapat skor, tapi saya memberi kawan saya skor. Alhamdulillah. Yang penting menang. Ya. Itu penting. Macam ke depan apa yang target? Ke depan hari nak stay lagi ke macam? InsyaAllah kalau saya diberi kepercayaan lagi dengan FC, saya akan stay lah. Kalau ada peluang lagi, naik Liga Super ke? Naik Liga Super, saya pergilah. Untuk masa depan. Cakap masa depan saya untuk kira macam untuk mencari pengalaman lah bersama dengan senior-senior yang lain untuk pemain Liga Super. Okey, alright. Jadi sekat itu dahululah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama bang. Okey, terima kasih kerana hadir dekat Andy Izaki Channel dan segmen Cerita Seram Seriau X IFC. Okey, alright. Jadi kita cukup dekat ini dahulu. Kita akan berjumpa lagi nanti. InsyaAllah. Seperti yang aku katakan selalu. Jangan lupa yang ni, jangan lupa kepada anda yang baru hadir kat channel aku. Jangan lupa tekan butang follow, subscribe, like and share. Yes, komen jangan lupa. Komen jangan lupa. Apa yang ada saya petik tu, komen drop komen kat bawah. Try cakap bahasa negeri ingat. Suruh dia orang komen. Jangan lupa komen nama siapa yang dia petik kat bawah tu. Kau komen lah. Drop lah komen kat bawah tu lah. Kocik besar benar. 2-1 kocik benar, 4-1 senyum lebar. Wah. Aku kocik benar. Itu dia guys. Seperti yang aku katakan guys, jagalah kesihatan sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Betul tak? Betul. Doa aku ini, aku doakan semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan yang baik-baik dunia akhirat. Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Okay, semoga kita berjumpa lagi di next episode, di next video cerita seram seriau dengan tetamu-tetamu yang lain. InsyaAllah. Ingat tagline aku, kod-kod dia. Sas. Cerita seram seriau.